muslimin wal muslimat yarhamukumullah. Pertama kali kita bersyukur alhamdulillah rabbil alamin atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat sihat wal afiat. Dan alhamdulillah hari ini kita dah berada di penghujung bulan Zulhijjah, iaitu 29. InsyaAllah dengan Allah Subhanahu Wa Taala besok akan berlakunya satu Muharram, InsyaAllah, bagi takwim kita untuk 1447 Hijrah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam min Makkah Mukarramah ila Madinatil Munawwarah. Sahibul Hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh je nak baca Al-Fatiha sebelum maghrib, boleh je. Tafaul ambil sebenar baik dengan awal akhir tahun, dengan awal tahun. Tak jadi kesalahan, boleh je baca insyaAllah. Indah warubi syamsi, ketika matahari tak nak terbenam, terbaca doa akhir tahun. Yang ada ajar kawan yang ulama. Dan kita baca doa awal tahun yang ditulis, yang cadang kawan yang ulama itu. Rahimahullahu ta'ala, insyaAllah ya. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, jadi kita sambung pengajian kita. Nanti kita akan sentuh sedikit benda yang berkaitan dengan hijrah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bermula iman itu tanda syurga habis. Wal ada'u ma'at ta'zim, bila kita sembahyang tadi itu, yang keduanya wal ada'u ma'at ta'zim, ma'at ta'zim. Bagaimana sembahyang tadi itu ma'at ta'zim, dengan ta'zim. Yang ta'zim yang rasa besarkan hati, membesarkan perintah Allah. Jadi wal ada'u ma'at ta'zim, dan membayar sembahyang serta membesarkan suruh Allah Ta'ala. Ada tu mana menunaikan, menunaikan sembahyang tadi itu serta ta'zim. Serta kita mulakan dengan Allahu Akbar, membesarkan suruh amar perintah Allah Ta'ala. Bermula murad dikehendaki serta membesarkan itu, iaitu menjaga segala yang diperlukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan yang disunatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ta'zim ni, bila kita melaksanakan tadi itu, hati kita serta apa? Serta khudu' wal khudu', serta khusyuk wal khudu', serta menghinakan dirinya. Jadi tawaduk bil khudu', dengan membesarkan suruh Tuhan. Jadi kita buat tadi kenapa? Ta'ziman li amrillah. Kita buat tadi itu ta'ziman li amrillah. Jadi kemudian juga imtisalan awamirillah. Kita buat tadi apa juanya fardu tu, hati kita aku buat ini kerana membesarkan perintah Allah, tidak lain, tidak lain. Bukan dah nama, bukan nak kepujian, bukan tak itu buat. Aku buat semata-mata lillahi ta'ala, semata-mata perintahnya, li amri. Dengan cara apa? Bitariqati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiada jua serta suruh yang terlebih besar pada hatinya melainkan suruh Tuhan juga. Jadi dalam hati kita etikatkan tiada ada perintah yang paling besar. Dalam hati kita hanya kita menunjuk perintah Allah. Kita sembahyang kerana menunjuk perintah Allah. Kita puasa kerana menunjuk perintah Allah. Kita haji, kita umrah, meninggalkan larangan Allah. Kenapa? Kerana mentaati perintah Allah. Kita sujud, kita rokok, kita berbaik dengan sama manusia, husnuzan, ya, kita menyantuni manusia, fuqara wal masakin. Hati kita kerana menunjuk perintah Allah. Wa ma yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang membesarkan syiar-syiar Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu tanda takwa hati. Nak tengok tanda takwa hati itu senangnya, dia membesarkan perintah Allah, dia respect perintah Allah. Dia akan terguris hatinya bila ada orang mempelekeh, memperendahkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan rasa tak senang hati bila orang memperendahkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga
sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dalam hatinya ada ta'zim. Wa may yu'azzim. Misalnya perintah syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Melainkan suruh Tuhan jua tadi. Maka tiada jua serta suruh yang terlebih besar pada hatinya melainkan suruh Tuhan jua. Dalam hatinya aku buat semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Wassalli li rabbika wanhar wa aqimus salah wa atuz zakah. Kenapa belajar? Karena belajar perintah Allah. Nah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Meninggalkan larangan Allah, kerana itu perintah Allah. Bukan senang dia. Kadang kita buat perintah Allah nak lama, nak itu, nak ini. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Apa jua kita buat? Nah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama ada nafkah atau keluarga, itu perintah Allah. Nafkah atau keluarga, perintah Allah Subhanahu wa taala. Keluar pagi balik petang, ini perintah Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, belanjakan apa yang Allah bagi kamu untuk ahli keluarga kamu. Bila kita dalam hati kita apa yang kita buat atas dasar menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala, kita aman, senang. Tapi kenapa buat amanah? Kerana menurut perintah Allah. Kenapa tolong ikhlas jujur? Kerana itu perintah Allah. Kenapa menghindarkan khianat? Kerana itu perintah Allah. Supaya tinggalkan khianat, tipu daya. Ini senang kita. Tadi. Qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa idzahum qiyamun yanzurun. Artinya kala itu adalah mereka itu berdiri menuntut suruh Tuhan mereka itu. Qiyam yanzurun, sentiasa mereka itu qiyam yang zurun, menanti-nanti menuntut akan perintah Allah SWT. Sentiasa lepas satu perintah ya. Lepas zuhur tunggu sekejap asar, lepas asar tunggu sekejap maghrib, maghrib isya. Itulah itu wal ada'u ma'at ta'zim, itu adabnya. Menunaikan sembahyang tadi ma'at ta'zim. Baru dapat hakikat, baru dapat kemanisan sembahyang. Bila dapat dah kemanisan sembahyang, maka sembahyang itu dengan berkat solat tadi itu tanhahu anil fahsya'i wal munkar, menegah ia daripada fahsyak dan munkar. Dia dapat, dia buat ikut dia punya piawaian dia kan, dia akan dapat kemanisan. Ikut dia punya step itu, manis. Ibadat ni dah ada halawah, ada kemanisan. Ada orang ibadat tak ada kemanisan. Kalau kita ikut step dia, kalau kita buat ibadah ikut step dia, tambah ini perintah Allah dan caranya cara Rasulullah SAW, kafiat cara yang tunjukkan oleh ulama. Semua baca Quran sono, mengaji sono, beribadat sono, kan, membantu orang lain sono. Kenapa? Dia dapat kemanisan, halawatul iman, halawatul ibadah. Maka tidak dia tetap terdapat kemanisan ambillah. Itu sono, lebih feel, betul lah. Kita kalau kerja dapat kemanisan, pukul 3 pagi pun dia datang, buat OT. Tapi kalau tak ada kemanisan, pukul 8 nak datang pun berat. Kemanisan hal apa? Mudah-mudahan kemanisan dalam ibadat. Itu dia. Salah satunya al-ada' ma'at ta'zim. Yang keduanya wal khuruj ma'al khawf, keluar daripada sembahyang serta takut. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Takut-takut Tuhan tak terima sembahyang kita. Siapalah kita untuk kita argue supaya sembahyang kita diterima. Ya. Nah, kalau kabutnya dengan huru-hara, dengan hati berkecamuk, dengan berkira tak tentu hala,
Dengan tak ada fokus, tak ada khusyuk, tak ada khusyuk, tak ada itu, dengan tak ada tamak ninah, hanya main gopah-gopah semua. Dia keluar bersemayang tu, ya Allah, dengan perasaan takut, terimalah apa kiranya ya Allah, walaupun sedikit. Kalau tak terima pun, ampunlah dosa aku dengan sebab menaikkan sembahyang. Bukan senang nak terima. Kan? Kita nak terima satu-satu orang punya presentation tu, kita kena teliti, betul tak? Bukan senang. Itu sesama makhluk. Nak tengok. Kita nak menilai. Jabatan penilaian. Nak menilai satu-satu bangunan tu. Okey kata okey. Ada itu ke ada itu. Bucu ni. Ikut dia punya aspek tak? Betul tak? Ikut janji dalam buku 5 inci. Tiba-tiba 6 inci. Tiba-tiba 4 inci. Tak dapat CF. Apalagi ibadat kita dengan Allah. Jadi bila kita Quran bersemayang tu dengan hati yang rendah hati, ya Allah, aku rasa semayang aku ni tak sempurna, tapi apa kiranya dengan rahmat Engkau, pertama ampunkan dosa aku, kalau boleh terima alhamdulillah. Yang penting kan ampun Allah. Yalah. Aku dah okey ni, aku semayang tak terima. Hati tu kena ada perasaan khauf, wal khuruju ma'al khaufi. Keluar daripada semayang ni serta takut akan Allah. Ada pemurut keluar serta takut itu takut akan tiada diterima amalnya. Kalau ada tersalah perbuatan kita atau etikat kita, serta takut akan dicemplakkan amal kita tu, kemudian campakkan muka kita. Rugilah. Kerana riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana siapa sembahyangnya serta disempurnakan sembahyangnya pada waktunya on time, dan disempurnakan rukuknya, jaga tamanina. Penting sembahyang tamanina, dan disempurnakan sujudnya dengan tamanina lah, dengan takutnya kepada Allah. Sebenarnya ada khauf. Inilah kita hati tu cemas. Bila supaya kita buat ibadat ni dengan hadir, hudurul qalbi, hadir hati. Bukan setakat buatnya. Setakat buat tu orang awam. Jadi kita ni cubalah insya-Allah. Bila kita buat tu, kita ada perasaan takut kepada Allah. Sempurnakan rukuk, sempurnakan sujud. Sempurnakan rukuk dan sujud itu dengan tamak-ninah. Dan kita takut tersalah perbuatan kita, pergerakan kita, atau etikat kita. Kalau yang lain begini, dan kita takut akan dicampakkan amal tu ke muka kita. Dia paling dihumang ke muka kita. Ambil lah kau. Macam kita lah. Contohnya kan, kita buat suruh satu orang buat kerja untuk satu projek dengan bajet juta-juta. Cuba kita kerja tu halal balaya, sekeping 2 je. Projek 7 juta. Takkan kerja-kerja satu keping. Mana kerangka dia, mana minum syaratnya, mana itu dia, mana bajetnya, mana lokasinya, mana itu, mana ini, mana lama bom balik ni. Kau tak buat kerja lah tu. Ibarat dia gitu. Nanti yang kita semayang, mana tamannya, ninahnya, mana khusyuk dia, mana khuduknya, mana tadabbur dia. Ya, negak ada ngumpul-ngumpul lebih. Na'udzubillah. Ada. Jadi karena ada perasaan wal khuruju ma'al khawf. Mudah-mudahan kita ni bila nak buat wal ada ma'at ta'zim. Allahu akbar. Bila dah keluar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wal khuruju ma'al khawf. Takut-takut tak diterima. Yang rendah hati, ya Allah. Memang ada taksir. Apa taksir? Kekurangan dalam ibadah kita. Kita akui. Jangan tak aku. Wa a'tarifu bi dzambi.
kita akui dengan kesalahan kita. Kan Sayyidul Istighfar kan, Sayyidul Istighfar tu kan, wa'tarifu bidzambi wa abu laka bidzambi wa'tarifu bidzambi. Ada taksir, kita mengaku dalam ibadat kita, dalam tingkah laku ada taksir. Apa taksir? Sudah pasti, bukan jika ada, memang ada. Saya cakap jika ada, cakap memang ada. Kita ni orang awam makhluk, memang ada salah dan silapnya. Ya Allah, ada salah silap aku dalam sembahyang tadi itu, dalam tingkah laku, dalam ibadat, dalam apa semualah, dalam kehidupan, dalam inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, dalam hidup, dalam ibadat, dalam mati, cuma ada saja. Apa kiranya ampun ya Allah, innaka antat tawwabur rahim, Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Penyayang taubat. Kita minta itu je. Minta itu je. Sahaja sempurnakan. Ya, takut dicampakkan muka kami, betul lah. Bang kata kerja tak siap, projek 70 juta, 7 juta, 1 juta, takkan sekeping kertas ya. Mesti ada kerja, kerangka dia, ada itu, siapa vendor dia, siapa kontraktor dia, berapa itu, berapa ini, berapa banyak, berapa masuk, apa keluar, berapa untung, berapa tak untung, kan? Betul lah. Boleh buah hati. Tak ada buah bulu lepas paling A4 kita. Tapi nanti. Itu dia. Ibaratnya begitu. Dia takut mau sembahyang campak. Kenapa dia pertama dia tak jaga tamanina, Allahu Akbar, terus rukuk, Allahu Akbar, terus sampai Allah ni terus sujud. Jaga begitu. Kena jaga. Ya. Yang tidak menyempurnakan sembahyang pada waktunya, kalau boleh sembahyang ni kita jaga. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang itu dia peradukan atau orang beriman dan juga orang lelaki pembawa iman. Kitaban mawquta, kewajipan yang mawquta. Apa mawquta? Yang telah ditentukan waktu-waktunya. Mawquta, bukan mau kita. Tu mau kita. Mau kita tu ikut suka kita. Tu mau kita. Dia bukan mau kita. Mawquta. Waktu yang ditentukan. Yang kita kan? Ketentuan pejabat apa? Pukul 8. Itu mawqutan. Mawqutan masuk pukul 8, balik pukul 5. Kalau mau kita, masuk 8.30, balik pukul 3. Itu mau kita. Sembahyang itu juga mawqutan. Zuhur average dia 1.20. Ada waktu-waktu ni. Janganlah zuhur 3.30. Asal 7-10 minit. Itu mau kita. Kalau mau kita tanya apa? Ikut suka hati kita. Boleh ke tak menjabat ikut suka hati kita? Boleh. Tahu ni, walaupun bapak kita punya syarikat, lagi cepat dia halau kita. Tak guna punya anak. Benar. Pasal apa? Disiplin lah. Disiplin time. Jadi Alhamdulillah, sembahyang ini sebenarnya dia nak mendisiplinkan diri kita dengan masa. Kalau kita boleh jaga waktu solat, insya-Allah kita boleh jaga waktu dan disiplin masa dengan benda-benda yang lain. Kalau kita dia sembahyang malam balen, janji pun semalam balen. Hati kan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, orang yang disiplin dengan waktu solat, dia akan disiplin dengan kerja-kerja duniawinya. Betul lah. Senang. Dia dah sekarang Allah Ta'ala dia disiplin dengan orang senang ya. Jangan orang janji betul, dekatnya jujur, urusannya senang, telus, ikhlas, tak banyak kerana. Tapi kalau orang tak disiplin dengan waktu solat dan tak solat, punya putus alam pening kita. Dia barakah sembahyang tadi itu. Mendidik hati. Solat ini mendidik hati, subhanallah. Hati jadi khusyuk, jadi tawadhu, jadi mudah-mudahan. Jangan takut. Dan berkata amal itu, dan barang siapa sempurnakan sembahyang pada waktunya dan rukuknya, maka naiklah amal itu gilang gemilang, nur, bercahaya sebenarnya. Tuan-tuan dan puan sekalian, sembahyang ni ada cahaya. Jadi kita lihat mana sembahyang ni hidup.
Sembahyang tak boleh buat halang balai. Sembahyang ada cahaya. Kalau kita sembahyang buat lebih kurang, sembahyang ni jadi gelap. Kalau kita sembahyang dengan sangat jaga ni ada cahaya. Jadi berkat cahayanya tu, kesan dia di muka kita pun ada cahaya. Dan berkat nur yang lain. Jadi bila sembahyang dengan semuanya naikkan sembahyang tadi itu, berkata amal itu dipelihara Allah Ta'ala akan dikau seperti engkau pelihara akan daku. Mengalir. Hafizakallah kama hafizdani. Sembahyang itu berkata. Ada roh lah tu. Hafizakallah fulan. Semoga Allah pelihara kamu seperti mana engkau telah memelihara aku. Kau melihara aku ketika kau sembahyang, kau jaga tamak nina, kau jaga sujud dengan sempurna, bacaan-bacaannya, hati engkau, etikat engkau, tingkah laku, action dalam sembahyang. Jadi lepas sembahyang itu bercahaya di doa kita. Hafizakallah. Semoga Allah melihara kamu, Allah memelihara kamu, kama hafiztani, seperti mana engkau memelihara aku. Jadi ada kesan, ada efek. Tentu kalau kita tengok anak-anak itu sembahyang, kalau dia buat lebih kurangnya, rotan tempat kaki tu. Lepas satu, umur 7 suruh sembahyang. Kan? Umur 10 tak sembahyang, rotan. Umur 10 tu, kita didik dia, supaya dia perbuatan sembahyang action itu betul. Kita kena tengok, kalau dia daripada umur 10, perbuatan harakat gerak-gerik tak betul, sampai tua, sampai mampus pun tak betul juga. Orang kata kalau nak bentuk, nak bentuk buluh daripada bila rebung tu kita ikat ke mana, nak ke kanan kan, nak ke kiri, biar gitu dah melentik dah buluh ke atas. Tak boleh lentik lah ya. Pasal apa jadi gini? Pasal masa awal sembahyang tu dia tidak didedahkan dengan kaifiat yang betul. Sembahyang dia suka. SRA sekolah rendah agama. Sekolah rendah agama, sekolah agama rendah. SRA sekolah rendah agama. SIA sekolah agama rendah. SRA sekolah rendah agama. Pusing-pusing tu je. Jadi penting tu. 10 tahun tu kita tengok. Di mana tamannya dia, macam mana duduk iftiras dia, macam mana duduk istirahat dia, macam mana duduk tawaruk dia, macam mana cara turun dia. Pasal umur 10 tahun boleh dibentuk. Benar. Betul? Dah balik tak ada dah. Dah balik 12, 13, 15 tak ada bentuk dah. Betul tak? Ini tengah rebung tu, buluh madu. Bentuk. Itu penting. 7 suruh. 10 kalau tak buat rotan. Supaya pastikan, bang, kalau sujud pastikan tamak ninah ya. Ambil wuduk pastikan sampai siku. Kalau ambil kaki pastikan basuh pukulan ni, yang siram-siram itu ya. Daya rotan kat tapak kaki tu. Ni dah biasanya siram-siram sampai tua pun macam tu. Ingat ya, kita sebagai ibu ayah mas'ulun wa kullun mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kamu itu sebagai orang yang bertanggung jawab di atas apa yang orang bawah kita. Jadi mudah-mudahan sembahyang kita dia naik bercahaya. Masya Allah. Bila cahaya, Allah. Maka ibadah sembahyang bercahaya tadi ini, mereka apa heran, ini siapa punya sembahyangnya, lalu disisirkan dengan bercahaya. Sebulan, Masya Allah. Maka naiklah amal itu abik. Dan jika kalau tiada sempurna, seperti tiada sempurna tertib sembahyang, naiklah amal itu hitam. Naik ibadah dia macam berupa hitam, warnanya lagi sangat gelap. Dan berkata amal itu disia-siakan akan dikau seperti engkau sia-sia akan kami. Dan dalam Arabnya dayya'akallah kama dayya'tani. Bayang tu cakap, kita buat apa tu? Apa kita buat yang mana? Sedekah kita, yang baik sedekah kita, kita, haji kita, umrah kita, puasa kita, baca Al-Quran kita. Apa lagi?
Etikaf kita, duduk kita, tidur kita, bergerak diri kita tu kan. Nak Quran kan? Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan. Jadi hati kita kata, ya Allah, aku lakukan, akan tetapi memang banyak kelemahan. Ampunkanlah ya Allah. Nak terima tu lah. Tapi haji boleh ampunlah. Allahumma gfirli. Contoh bila kita lepas salamnya, sunat astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah 3 kali. Aku mohon ampunkan engkau ya Allah. Betul baru la ilaha illallah la syarika lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada doa. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sallallahu alaihi la ilaha illa huwa. Ikutlah. Yang penting lepas mana ada istighfar. Khauf wal khuruj ma'al khauf. Takut apa? Takut supaya dia naik, dia tempelak tu. Nauzubillah. Ya. Nah, maka disimpul oleh malaikat akan amal itu, maka dilontarkannya ke muka yang punya amal itu. Maka kata, inilah amalmu yang sia-sia, dan engkau ringan akannya serta taksirmu dalam sembahyang, padahal engkau lalai tatkala berbuatnya. Maka adalah di dalam lalaimu daripada membicarakan yang engkau baca dan yang engkau berbuat, maka adalah engkau dustamu. Kalau kita lalai, dia panggil apa? Maka dusta mulutmu dan hatimu, bimbang akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Janganlah. Dan terpedaya dengan perhiasan akan keelokan dunia. Kita terpedaya dan keindahan dunia juga. Habis. Ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Haji boleh kita jangan. Pertama tu, nak buat ibadat ni kena belajar. Qablal amal ta'allum. Sebelum nak buat ta'allum, apa ta'allum? Make sure kita belajar. Buat korban, buat umrah, nak buat haji, nak buat sedekah. Jangan sama ada zahir atau batin. Baca Quran, nak belajar. Mana? Nak ziarah orang tua-tua, nak belajar. Nak ziarah kubur, nak berjiran, kena belajar ilmu berjiran. Nak berjiran, nak bekerja, ada ta'allum lah. Ta'allum qabla al-amal, sebelum amal belajar, insyaAllah. Kemudian sabda Nabi SAW, aswa'u sariqatan min sariqat salah bih. Itu dalam musliman, kita insyaAllah akan masuk tahun 1400 berapa ya? 1447. Ini maknanya tahun hijrah. Kita kongsi ya. Ini awal Muharram ni bukan Nabi mulai hijrah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mulai hijrah daripada Mekah ke Madinah setelah mendapat izin Allah SWT di penghujung bulan Safar. Ini ma'al hijrah ini takwim. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia bersyahadat dengan ahli jemaah dia. Kita orang Islam kena ada satu takwim. Orang Masih ada takwim Januari, Februari. Hindu ada takwim, Parsi ada takwim, Buddha Siam ada takwim, Jawa ada takwim. Kau orang Islam tak ada takwim. Jadi takwim bulan ada. Bulan ada. Inna iddat asyhur inna Allah 12 syahran fi kitabillah. Bulan ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Itu bulan ada. Jadi kita bentuk satu takwim. Dia punya takwim hijri. Daripada mana mula nak mulakan tahun yang pertama? Tahun pertama itu dalam bincang zaman Sayyidina Umar kata kita mulakan daripada hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pakai tahun hijrah. Rasulullah hijrah. Keluarkan bila Rasulullah keluar pada rumah pada malam Lailatul Hijrah menuju ke Gua Thur, Ghar Thur, itu adalah bermula tahun pertama hijrah. Hijrahnya di hujung bulan Safar. Tapi nak mula tahunnya bulan Muharram.
Muharram detik permulaan. Adalah nasi nanti, Google lah sendiri. Muharram detik permulaan, buatlah sendiri. Jadi itu panggil wajibkan puasa. Contohnya wajibkan zakat haji tahun hijrah, tahun pertama hijrah, tahun kedua hijrah, tahun ketiga hijrah, tahun 9 hijrah, tahun 10 hijrah. Sekarang berapa dah? 1447. Rasulullah SAW hijrah umur berapa tahun? Umur 53 tahun. Beliau hijrah umur 53 tahun. Dibangkit jadi Rasul umur 40. Betul tak? 40 campur 13 di Madinah, di Mekah 53. Umur 53 hijrah ke Madinah. Duduk di Madinah 10 tahun. 53 jam 10 berapa? 63. Lepas 63 tahun wafatlah Rasulullah SAW pada tahun 10 hijrah. Betul kan? Tahun yang ke-10. 10 tahun di Madinah. Sallallahu. Jadi umur beliau tahun depan kalau hidup 1500 tahun. Betul tak? 1500 tahun. Ini umur Rasulullah SAW tahun depan. Jadi ulama kata, kalaulah betul Masihi ini tahun kelahiran Nabi Allah Isa, kalaulah betul, betul lah. Tahun Masihi itu tahun ulama, sebagian ulama kata tahun kelahiran Nabi Isa AS. Sudah berapa tahun? 2025. Jalan 2025 tolaklah 1500. Berapa jumlah ada? 525. Average itulah average. Lebih kurang antara Nabi Allah Isa dengan Nabi kita Muhammadin bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jaraknya. Rasulullah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Sebelum tu sama-sama dah hijrah. 2 kali hijrah. Pertama hijrah ke Habasyah 2 kali. Lepas tu hijrah ke Madinah. Rasulullah alaihi wasallam sebelum hijrah ke Madinah, beliau telah di Isra dan di Mi'raj. Yang diperlihatkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril alaihi salam, apa nama tempat ini? Yang ada pokok, ada bukit, ada pokok-pokok tamak, ada asjarun nakhil, ada pokok-pokok kurma. Kata Jibril alaihi salam, ini bumi mahjaruka, tempat hijrah kamu sallallahu. Ada dapat hint dah. Rupanya Yathrib namanya ketika itu. Sekarang nama Madinatul Munawwarah. Sampai hijrah Nabi SAW. Nabi SAW dipilih untuk hijrah 3 tempat. Satu nama Yathrib, satu nama Syam, satu nama Kinsirin. Kinsirin ni belah mana? Mungkin belah-belah sana Syam ramai. Google lah. Maka Rasulullah SAW memilih Yathrib. Kalau tidak, kita kena ziarah Nabi di Syam. Ya. Kita kelebihan 3 Madinah sallallahu alaihi wasallam. Bila tuan-tuan sekalian, bila turun ayat, Allah izinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. Bila Rasulullah sampai ke Madinah, turun ayat, wa yamkuru bikan ladzina kafaru liyaqtulu wa yamkuru macam-macam liyukhriju ayam kurun wa ayam kurun al-ayat. Ingat alihamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika mana orang kafir buat satu perancangan jahat, makar ini perancangan jahat. Untuk apa? Untuk membunuh kamu. Satu, untuk bunuh kamu. Kedua, untuk keluarkan kamu daripada kota Mekah. Bunuh. Maka puak-puak Mekah ketika itu, Abu Lahab, Abu Sufyan semua, mereka buat mesyuarat di satu dewan, di satu rumah, di Nadwah, dia panggil di satu tempat Darul Arkam. Nadwah dan dewan lah cara. Dalam mesyuarat itu mereka ambil satu keputusan, resolusi dia, Muhammad SAW ini tak ada jalan lain, kita bunuhnya. Allah tengok, urutan bunuh.
Kalau pemimpin sekarang ni, kalau kita jujur dan benar, ada ukut dan bunuh tu, itu normal. Kan? Rasulullah SAW pemimpin yang ulung, yang julung, yang terbilang, yang gemilang pun ada ukut dan bunuh. Bukan sakat ugutan, memang betul-betul yang bunuh. Jadi malam Lailatul Hijrah itu Rasulullah SAW dikepung rumahnya. Lebih kurang pemuda-pemuda Quraisy ni dah duduk depan rumah dengan pedang, dengan itu, dengan komplit. Keluar Raja Muhammad SAW ni, kita bunuh, kita bunuh ramai-ramai pemuda. Panjang kisahnya. Setiap satu pedang tu, setiap satu pemuda ada pedang. Na'ti kulla wahidin min sayfan sariman, pedang yang tajam. Jadi dia pembunuh. Kadang nak bunuh seorang itu, sekali dam habis. Pataqarram adamu fil qabail. Jadi bila ramai-ramai bunuh Nabi SAW, darah ini terpancar di kalangan kabilah, membuatkan Bani Hashim bin Talib, banyak Abbas bin Muttalib bin Hashim tak boleh tuntut bela. Pasal ramai yang bunuh. Ketika itu kita punya pilihan, itu perancangan makar tipu daya Abu Jahal dan lain-lain grup-grupnya yang disajiskan oleh iblis. Iblis laknatullah alaih, dia datang dalam meeting ni. NJM tadi datang, Syarah Agung tadi datang, minta sidang sirah. Dia datang bukan pakai t-shirt, bukan pakai seluar jeans, datang dengan dia panggil apa, ala surati Syekh An-Najdi. Dia datang atas wajah Syekh tu, Syekh Najdi Najat dia, soban dia, dengan egal dia, dengan bayar dia, dengan lidah dia, dengan janggut dia, dengan celak dia, macam yang mata dia bingkai rontok lah. Mula respect, mula percaya kan. Dia kata, siapa kamu? Aku ni Syekh daripada Najdi. Aku datang ini supaya memberi satu pandangan yang tidak akan tidak akan menggagalkan perancangan kamu. Dia lagi. Guna Abu Jahal kata, kita bunuh dia. Beliau kata apa? Itu yang aku nak. Cara bunuh macam mana? Kita panggil dia satu kabilah, satu pemuda. Bila semua rap satu kali, maka darah Nabi SAW terpancar di antara kabilah tak boleh nak ambil balas. Jadi akhirnya kita akan deal dengan Bani Hashim, nak ambil Muttalib, bayar dia. Bijak tak? Tapi Allah Maha Kuasa. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sallallahu alaihi keluar malam itu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu duduk tempat babar dengan Nabi SAW. Abu Bakar dah ready, unta dah siap. 2-3 bulan sebelum hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar radhiyallahu anhu, al-hijrah. Abu Bakar kata, semenjak pada itu bila Nabi SAW bagi tahu nak terkena hijrah ke Madinah tu, Abu Bakar kata apa? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halabtu ba'iraini, aku dah pelihara 2 ekor unta. Satu untuk kamu, satu untuk kamu. Kata Nabi SAW, tidak aku akan ambil unta ini illa bisamaniha, dengan harga. Maknanya apa? Aku akan bayar. Namun gratis, namun free tak. Rasulullah SAW. Kalau kita orang nak bagi free, alhamdulillah. Kalau lagi free, minta lagi. Boleh sponsor? Naik jerahan, boleh. Itu bukan sifat Nabi SAW. Dia tak ada ambil kesempatan. Rasulullah, okay, kau dah beli, aku akan beli. Sampai Madinah aku bayar. Ini hijrah. Tak ada sponsor-sponsor. Bisa mana aku ambil. Nabi SAW, nama unta tu Qaswa. Dengan unta tu lah Nabi datang buat umrah, datang buat hajatul wida dan sebagainya. Nama dia Qaswa. Subhanallah. Pendekkan cerita, Rasulullah SAW pergi ke Gua Resor kan. Kalau yang gua yang Hira tu Jabal Nur, betul ya? Jabal Nabi Timawah itu namanya Jabal Nur. Yang Nabi SAW pergi hijrah ni namanya Gharisur, Wasur. Beza tu, satu Jabal Nur, satu Jabal Sur.
Pergi. Masuk dalam gua. Dengan siapa sahabat dia? Abu Bakar radhiyallahu. Berapa lama? 3 malam. Berita dah tersebar di Mekah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya telah keluar daripada Mekah. Abu Jahal dah angin. Abu Jahal nama siapa? Amr bin Hisham. Abu Jahal angin. Abu Jahal kata apa? Kita keluar satu notis. Elan. Barang siapa dapat tangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ada hidup atau mati, lahu ju'lan azim, kita bagi dia 100 ekor unta. Itu. Bukan main seekor-seekor dah, 100 ekor. Bayang, 1 ekor unta apa harga? Kita ambil lah 10,000. Apa 1 ekor? Orang Mekah, kamu cari Muhammad SAW sampai dapat. Siapa dapat? Immediately terus dapat 1 ekor unta. Semua cari tak jumpa. Rasulullah SAW ada ni barisul. Allah hantar burung hamamah. Burung hamamah bertelur. Allah hantar angkabut. Apa angkabut? Labah-labah buat sarang. Mereka sampai dah depan muka gua tu. Tapi Allah pelihara Nabi dan sahabatnya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah maha. Dapat 3 hari Rasulullah SAW keluar daripada gua. Unta dah siap dah. Pemandu juru pandu dah ada dah. Nama dia Abdullah bin Uraiqib. Juru pandu dia dah bawa unta 2 ekor. Jalan, Masya Allah. Dalam perjalanannya hampir 2 minggu. Ikut laut, ikut Sahil al-Bahri, ikut Yambo, ikut ini sampai Madinah di Quba. Sampai di sana nyanyilah tala'al badru alaina min sanilatil wada'i wajab syukru alaina ma da'alaina. Betul dekat-dekat dengan kalau sampai Quba tu lah. Tala'al badru alaina min sanilatil wada'i. Cacalah tu. Saniyah tu cacalah gunung mana bukit-bukit. Sampai ke Quba, Rasulullah SAW disambut penduduk Quba. Tapi sebelum pergi ke Madinah, Rasulullah dah hantar dah sahabat-sahabat dia berhijrah ke sana. Dah pergi dah. Last kali tinggal Nabi SAW. Ada lagi Ali radhiyallahu anhu. Habis sampai habis. Ya, dalam perjalanan Nabi nak pergi ke hijrah ke Madinah tu, ada satu orang yang menerima tawaran pembesar Quraisy supaya dapat tangkap Nabi SAW. Nama dia Suraqah bin Malik al-Ja'shi. Dia pacu kuda dia. Faham? Dia pacu kuda dia. Dia menghampiri Nabi SAW. Dapat. Maka Abu Bakar radhiyallahu kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza lahiqun yudrikuna. Ini orang datang nak igat kita, nak tangkap kita. Rasulullah SAW, di antara Nabi SAW dengan Suraqah tu lebih kurang dalam sedepa je, lebih sikit. Soal pembaca doa, Allahumma qinahu bima syi'ta. Itu je. Ya Allah, ikfina, cukupkanlah kami, padakanlah kami, bima syi'ta, dengan apa engkau kehendaki. Apa yang berlaku dengan perintah Allah Ta'ala, kuda yang dipandu oleh Suraqah bin Malik itu immediately terbenam dalam pasir 4 pasal khawa'imuhu bil ardi, terbenam 4 kaki kuda itu dalam pasir bumi. Kejut Suraqah bin Malik. Nabi doa SAW, Allah doa pendeknya, Allahumma finahu bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan apa engkau. Masya Allah. Akhirnya dia berkata, kata Nabi SAW, kau baliklah. Dia kata, ya Rasulullah, kau orang yang baik, orang yang saleh, lepaskanlah. Ya Allah, lepaskan dia. Naik balik kuda. Senak kuda tu.
Bila di Mekah tu, dia dah cakap dengan kuda tu, kuda kita pergi tangkap Muhammad SAW. Kita akan dapat 100 ekor unta. Pada unta tu aku beli makanan, pellet yang premium aku boleh makan. Macam makan yang baik-baik lah. Kuda kata jangan. Kuda tak nak pergi. Wanta-wanta. Serahkan, ini peluang baik ni. Ini besarnya projek ni. Gajah putihnya projek. Kuda ni. Sebelum dia nak pergi pun Suraqah bin Malik ni, dia orang Arab jahiliah ni, dia akan ambil satu kayu ke buluh tu, tarik pergi ni, untung ke tak untung. 3 kali dia ambil itu penanda tu, semua rugi. Macam ni kan. Lah dia kata apa? Ini cuma bohong. Bila nak kapur orang, dia kata bohong. Dia pergilah. Pasal dia nak hambat 1 ekor unta tu. Ya Allah. Berkeluh ya asap. Punya laju dia buat kuda tu, berterbangan, debu-debu ni nampak dapat dilihat dari jauh. Daripada jauh itulah Abu Bakar kata, ya Rasulullah SAW, ini orang datang nak igat kita, nak tangkap kita. Pasal dia punya debu ni, dia punya datang boleh macam debu ni, debu ada macam emergency lah. Kita kalau buat kereta, kalau tenang-tenang ya, kalau buat kereta rumah panggil, lagi tenang selalu. Tapi kalau buat kereta kena kerja polis, macam mana? Bentang pukang kan? Macam polis je lah. Kalau polis dia tenang, tak ada kes, dia tenang je. Tapi kalau dia nak hambat tombak kat depan tu, wah, betul tak? Hebat. Ya, memang lagi. Akhirnya pendek dengan cerita, baliklah Suraqah ke Mekah. Kata Nabi, insyaAllah satu masa nanti apa impian kau akan dapat. Apa yang kata Nabi pun sampai ke Madinah. Alhamdulillah, selamat. Sampai di Madinah, segala penduduk-penduduk Madinah ni offer, datanglah singgah rumah. Masing-masing ada rumah nak. Kata Nabi SAW dan sirah tu, khallu sabilaha, biarkanlah unta tu berjalan di mana dia nak berhenti. Khallu sabilaha fa innaha ma'muratun. Unta ni cantik, unta ni bijak. Unta tu tengok, ini makanya dia rumah penguluk kan dia rumah ketua kampung, dia rumah kaki pau kan ni kaki skema, ini kelentong. Contoh ya, contoh. Pasal dia tahu untanya, ini bukan rumah dia, bukan rumah yang patut dia akan singgah. Ya, ini makanya, ini bukannya, ini bukannya. Ini rumah tak betul, ini cuma ini betul. Rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan ini rumah betul. Rumah orang saleh. Dia orang betul. Betul lah. Unta tu makmurah, apa marah diperintah. Ada Allah Maha Kuasa. Rupanya rumah itu memang rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dia perbuat rumah itu oleh Raja Yaman yang namanya Syahid Tuba, yang datang memerangi Madinah 500 tahun sebelum itu. Jadi bila perang-perang tak sudah, tak menang, tak kalah, maka Raja Syahid Tuba tanya pendeta, wahai pendeta, apa nama tempat ni? Nama tempat ni Yasrib. Dia kata inilah tempat hijrahnya Nabi akhir zaman, sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kalau aku hidup sehingga ke zaman itu, aku akan beriman dengan Nabi ini. Kata Raja Syahid Tuba. Oleh itu kita tinggal, kita move lah tempat ni, kita baliklah ke Yaman. Dan orang Madinah orang baik-baik. Jadi kabilah Aus. Jadi Abu Ayyub ni daripada Al-Khadraji, Abu Ayyub Al-Ansari Al-Khadraji, kabilah yang dua daripada Yaman. Jadi Raja Syahid Tuba kata tak apa, sebagai meninggalkan jasa kepada Nabi SAW, saya buat satu rumah untuk dia. Rumah yang dia buat tu double story. Tapi double story cara dulu lah. Ada batang tamah lah. Siapa yang tunggu? Monyang-monyang Abu Ayyub Al-Ansari tunggu sampai Abu Ayyub Al-Ansari. Itu dia panggil unta itu diperintah di mana dia nak mati.
Apa jadi berhenti? Yang dia berhenti dia betul-betul depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dah ada GPS, share lokasi. You understand tak? Kayak rumah kita nombor 14, tolong share lokasi, lagi Kenduri kita apa? Jalan, ini bukan dia. Walaupun 14, tapi bukan jalan 4. Dia 14 jalan 3. Nah, betul tak? Bukan. Tempat anda telah sampai di tempat. Dia bahasa putih apa? You are Arab gitu-gitu lah. Betul, tahu maknanya, betul. GPS pun macam betul tak? Faham? Kisah ada. Masya Allah, itulah hijrah Rasulullah. Bila datang pun insyaAllah, mudah-mudahan kita ambil iktibar daripada apa peristiwa hijrah. InsyaAllah ya. Hijrah yang sebenarnya apa? Meninggalkan larangan Allah, menuju kepada keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hijrah yang paling besar apa dia? Meninggalkan setiap larangan Allah Ta'ala. Sama ada yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya kabair wal fahsya. Kalau boleh itu memang hebatlah kita. Dia bagi kita orang yang muhajir. Al-hijrah, taraka mana Allah, meninggalkan apa larangan Allah, yang kecil ke yang besar semua itu. Mudah-mudahan Allah beri saya dan kita taufik, kita dapat meninggalkan larangan Allah menuju kepada keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.